Pernahkah anda terjaga dari tidur pada waktu malam kerana kegatalan yang teramat sangat menggaru sehingga berdarah? Ini bukanlah gejala biasa yang boleh anda abaikan. Sebenarnya, ini mungkin isyarat kecemasan terakhir daripada organ dalaman anda yang sedang merosot. Berjuta-juta orang di seluruh dunia hidup dengan kegatalan misteri ini tanpa menyadari bahawa kulit mereka sedang menghantar isyarat amaran tentang penyakit-penyakit maut yang sedang berkembang secara senyap di dalam badan mereka. Perkara yang paling menakutkan ialah kebanyakan daripada kita cenderung untuk memandang ringan kegatalan yang luar biasa ini. Kita menenangkan diri dengan berfikir bahawa ia hanyalah disebabkan oleh cuaca, sabun baru atau kulit kering. Tetapi kebenaran yang kejam ialah sementara anda mengabaikan isyarat amaran ini, sel-sel kanser mungkin sedang merebak tanpa kawalan, hati anda mungkin merosot secara perlahan-lahan dan buah pinggang anda mungkin sedang kehilangan fungsinya secara beransur-ansur dan apabila anda akhirnya menyedari keseriusannya, mungkin sudah terlambat untuk dirawat. Hari ini, saya akan mendedahkan 3 bahagian kritikal pada badan yang memerlukan tindakan segera apabila kegatalan yang berterusan muncul. Ini bukan nasihat perubatan biasa. Ini adalah amaran yang boleh menyelamatkan nyawa anda. Ribuan pesakit telah terlepas peluang untuk rawatan awal kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk mentafsir isyarat yang dihantar oleh badan mereka. Saya harap anda tidak menjadi salah seorang daripada mereka. Kegatalan dalam istilah perubatan dikenali sebagai pruritus, bukan sekadar sensasi tidak selesa pada permukaan kulit. Ia adalah sistem penggera yang kompleks yang dikawal oleh berjuta-juta hujung saraf canggih di bawah lapisan kulit anda. Apabila saraf-saraf ini mengesan sesuatu yang tidak normal, sama ada dari luar atau dari dalam badan, ia menghantar isyarat kecemasan terus ke otak. Otak menterjemahkan isyarat ini sebagai kegatalan, memaksa anda untuk menggaru bagi menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak tahu ialah, apabila kegatalan menjadi berterusan dan teruk, ia seringkali merupakan isyarat perubahan berbahaya yang sedang berlaku di dalam organ dalaman anda. Hati yang rosak tidak dapat menapis toksin dari darah dengan bersih menyebabkan toksin terkumpul dan mencetuskan keradangan kulit dari dalam. Buah pinggang yang lemah membiarkan fosforus dan sisa toksik beredar ke seluruh badan mewujudkan kegatalan yang tidak tertanggung. Yang lebih menakutkan, setengah kanser darah menjadikan darah pekat dan toksik menyebabkan kegatalan yang melampau pada bahagian-bahagian tertentu badan. Apa yang amat berbahaya ialah bagi warga emas di mana penghalang pelindung semula jadi kulit menjadi lebih nipis dan mudah rosak. Pada usia ini, badan seringkali mengembangkan penyakit maut secara senyap tanpa gejala yang jelas, kecuali kegatalan misteri ini. Ramai pesakit kanser, sirosis dan kegagalan buah pinggang terlepas peluang rawatan kerana mereka menganggap kegatalan mereka adalah normal. Inilah sebabnya mengapa anda mesti belajar membezakan antara kegatalan sementara yang tidak berbahaya dan kegatalan amaran yang serius. Jika anda mengalami kegatalan yang muncul setiap hari tanpa sebab yang jelas dan berterusan selama beberapa minggu, inilah masanya untuk bertindak. Jangan biarkan sikap sambil lewa anda menjadi punca penyesalan seumur hidup. Isyarat yang dihantar oleh badan anda mungkin merupakan peluang terakhir untuk menyelamatkan nyawa anda. Sebelum kita bermula, bagi yang belum melanggan saluran kesihatan kita, sila tekan butang langgan dan aktifkan loceng pemberitahuan agar sentiasa menerima maklumat kesihatan penting. Jika anda rasa kandungan ini bermanfaat, sila tinggalkan nombor 2 di ruangan komen. Jika anda belum bersetuju sepenuhnya, tinggalkan nombor 0 untuk membantu saya menimba pengalaman dan menjadi lebih baik dalam perkongsian seterusnya. Dan saya, Dr. Muhammad Adam, seorang doktor dengan lebih 30 tahun pengalaman dalam bidang penjagaan kesihatan warga emas. Dan sekarang, mari kita lihat 3 bahagian badan yang perlu anda perhatikan dan berhati-hati secara khusus apabila kegatalan muncul. Di akhir nanti, saya akan mendedahkan apa maksudnya kegatalan umum, iaitu kegatalan di seluruh badan. Nombor 1, gatal di bahagian tengkuk dan atas belakang. Dalam banyak kes, ini berkaitan dengan stres, kegelisahan dan ketegangan otot yang terkumpul di otot leher dan bahu. Apabila anda stres, badan anda mengeluarkan hormon yang dipanggil kortisol yang meletakkan sistem saraf anda dalam keadaan berjaga-jaga. Ini boleh menyebabkan kulit anda menghasilkan lebih banyak minyak, menjadi lebih mudah meradang dan lebih sensitif. Dan kawasan tengkuk di mana rambut dan pakaian memerangkap kelembapan adalah tempat yang sempurna untuk masalah ini menjadi lebih ketara. Seolah-olah stres yang melampau menjadikan tengkuk anda magnet yang menarik masalah penyebab gatal. Tambahan pula,
Minyak yang dihasilkan oleh kulit boleh menyuburkan kulat yang menyebabkan kelemumur, menjadikan tengkuk anda mengelupas dan gatal. Dan jika anda mempunyai dermatitis atopik atau psoriasis, stres boleh mencetuskan tompok-tompok merah dan tidak selesa di tengkuk di mana gejala-gejala ini sangat biasa berlaku. Apatah lagi, otot leher dan bahu anda menjadi kaku apabila anda stres. Ketegangan ini boleh menjadikan kulit lebih sensitif dan malah menyebabkan rasa mencucuk atau gatal. Adakah menggaru tengkuk selepas hari yang penuh tekanan terasa biasa bagi anda? Jika ya, cuba ikuti 3 nasihat berikut untuk melegakannya dengan menangani punca masalah. Pertama, dengar badan anda. Kegatalan itu mungkin memberitahu anda bahawa anda perlu mengurangkan stres. Perkara seperti meditasi, senaman ringan atau sekadar meluangkan masa untuk bernafas dan merenung boleh membantu mengurangkan tahap kortisol dengan ketara. Kedua, merehatkan otot leher dan bahu adalah sangat berguna melalui urutan lembut atau senaman regangan. Meluangkan beberapa minit setiap hari untuk memusingkan leher anda dengan berhati-hati dapat membantu merehatkan otot dan meningkatkan peredaran darah dengan ketara yang boleh membuat perbezaan besar dalam mengurangkan gejala-gejala ini. Untuk kelemumur, gunakan syampu anti kelemumur dengan bahan semula jadi seperti rosemary, minyak kelapa dan zinc. Dan jika perlu, penggunaannya bersama syampu yang mengandungi ketoconazole boleh sangat membantu. Juga, pastikan tengkuk anda sentiasa bersih dan sejuk dengan memakai pakaian yang membenarkan pengudaraan yang baik. Dan ketiga, sudah tentu, jika anda mengesyaki psoriasis atau jangkitan kulit atau jika kegatalan itu tidak berkurangan, perkara yang paling munasabah untuk dilakukan ialah berunding dengan doktor yang anda percayai. Kadang-kala pemeriksaan yang lebih mendalam, ujian makmal dan ujian pengimejan diperlukan untuk mendiagnosis dengan tepat apa yang sedang berlaku, sama ada perubahan hormon atau sistem peredaran darah. Jika anda merasakan kegatalan yang kuat di betis dan buku lali anda, berhenti serta-merta dan baca ayat-ayat ini dengan teliti. Ini kerana kaki anda sedang menghantar isyarat maut yang sangat berbahaya. Ini bukan gejala biasa yang boleh anda salahkan pada cuaca atau pakaian ketat atau pandang ringan. Sebenarnya, kegatalan ini mungkin merupakan tanda keruntuhan seluruh sistem peredaran darah anda yang sedang berlaku sekarang di dalam badan anda. Punca pertama dan paling menakutkan ialah ketidakcukupan vena. Penyakit senyap tetapi kejam yang menyerang berjuta-juta orang di seluruh dunia. Apabila vena di kaki anda mula lemah, ia secara beransur-ansur kehilangan keupayaan untuk mengepam darah kembali ke jantung dengan kekuatan yang mencukupi. Akibatnya yang dahsyat ialah darah mula bertakung di bahagian bawah kaki anda, menjadikannya kolam yang bertakung penuh dengan toksin dan bahan buangan. Apa yang mengerikan ialah apabila darah bertakung, semua sisa berbahaya yang sepatutnya dibuang oleh badan mula meresap ke dalam lapisan kulit. Toksin-toksin ini mencetuskan keradangan yang kuat dari dalam, mewujudkan kegatalan yang menyeksakan dan tidak terkawal, yang menjadi lebih teruk pada penghujung hari apabila graviti telah menarik semua darah toksik ini turun ke kaki anda. Pada masa yang sama, peredaran darah yang lemah menyebabkan kulit di kawasan ini secara beransur-ansur menjadi lebih gelap dan nipis serta rapuh seperti kertas surat khabar lama. Tetapi kengerian sebenar bermula apabila diabetes masuk campur. Inilah pemusnah senyap nombor 1 abad ke-21 dan jika tidak dikawal dengan ketat, ia akan mengubah kaki anda menjadi medan perang yang berdarah. Gula berlebihan dalam darah bertindak seperti serpihan kaca kecil, memotong dan memusnahkan saluran darah kecil dari dalam. Akibatnya, kulit di kaki anda menjadi kering, merekah dan sangat mudah terengsa. Lebih menakutkan lagi, diabetes menjadikan kulit sangat nipis sehingga cala kecil pun boleh bertukar menjadi ulcer dalam jangkitan serius dan sangat sukar untuk sembuh. Dalam banyak kes tragis, saraf juga rosak tanpa dapat dipulihkan, mewujudkan keadaan yang menyakitkan yang dipanggil neuropati periferal. Penyakit di mana pesakit terpaksa menahan perasaan seperti berjalan di atas beribu-ribu jarum tajam setiap hari. Jika anda sentiasa dahaga seperti badan anda terbakar dari dalam, lapar yang luar biasa, letih lesu tanpa sebab atau terpaksa bangun beberapa kali pada waktu malam untuk membuang air kecil, inilah loceng kematian diabetes yang sedang mengetuk pintu anda. Jangan berlengah walau sehari pun. Anda mesti bertindak segera dengan langkah-langkah kecemasan berikut untuk menghentikan malapetaka ini.
Untuk ketidakcukupan vena yang membawa maut, angkat kaki anda ke atas dinding atau bantal sekurang-kurangnya 15 minit 2 kali sehari untuk memaksa darah yang bertakung kembali ke jantung anda. Gunakan stoking mampatan perubatan seperti yang diarahkan oleh doktor anda. Ini boleh menjadi perbezaan antara hidup dan mati untuk sistem peredaran darah kaki anda. Mengurut kaki anda dengan minyak yang mengandungi ekstrak rosemary bukan sahaja membantu meningkatkan peredaran darah tetapi juga boleh menghidupkan semula saluran darah yang hampir mati. Yang paling penting, paksa diri anda untuk bersenam setiap hari. Berjalan, lakukan senaman kekuatan kaki seolah-olah nyawa anda bergantung padanya kerana ia memang begitu. Bagi mereka yang disyaki menghidap diabetes atau mempunyai kulit yang sangat kering, pelembapan adalah soal hidup dan mati. Gunakan krim khas yang mengandungi urea atau ceramida seolah-olah anda sedang menyelamatkan kulit anda daripada kemusnahan total. Jangan sekali-kali menggaru dengan kuat. Ini boleh menyebabkan luka dalam yang sangat berbahaya, terutamanya bagi pesakit diabetes. Luka-luka ini boleh bertukar menjadi jangkitan serius dan malah membawa kepada gangren dan amputasi. Jika paras gula darah anda tidak terkawal, inilah masanya untuk berlari ke doktor seolah-olah rumah anda sedang terbakar. Pada masa yang sama, elakkan mandi dengan air yang terlalu panas atau menggunakan sabun wangi atau antibakteria yang kuat. Ini akan menjadikan kulit anda lebih kering dan mengubah keadaan kerengsaan menjadi bencana. Bagi warga emas dengan kulit yang rapuh, kurangkan kekerapan mandi kepada sekali setiap 2 atau 3 hari dengan air suam. Ini boleh menjadi keputusan yang menyelamatkan kulit anda. Jika anda mengalami kegatalan yang melampau dan tidak terkawal di tapak tangan dan tapak kaki anda, hentikan apa sahaja yang anda lakukan dan tumpukan perhatian pada ayat-ayat ini. Kerana badan anda sedang menghantar isyarat kecemasan terakhir daripada salah satu organ terpenting anda, hati anda sedang nazak. Walaupun kawasan-kawasan ini mungkin kelihatan aneh dan tidak berkaitan, ia adalah pengesan toksin semula jadi badan dan apabila ia mula membunyikan penggera, ia bermakna malapetaka perubatan sedang berlaku di dalam diri anda. Hati kilang kimia gergasi badan anda ditugaskan untuk menapis ribuan toksin berbahaya setiap hari. Tetapi apabila hati mula lemah atau rosak, seluruh sistem ini akan runtuh seperti bangunan yang musnah. Akibatnya yang dahsyat ialah toksin berbahaya seperti hempedu, histamin dan pelbagai bahan perantara keradangan lain mula terkumpul dalam darah anda seperti titisan racun maut. Toksin-toksin ini bukan sahaja beredar bebas di dalam badan anda, tetapi ia juga mula meresap dan termendap terus ke dalam kulit anda, terutamanya tertumpu di kawasan dengan kepadatan saraf tertinggi, tapak tangan dan tapak kaki anda. Apabila toksin maut ini bersentuhan dengan berjuta-juta hujung saraf yang sangat sensitif di kawasan ini, ia akan mencetuskan kegatalan yang menyeksakan dan tidak dapat dibayangkan. Ia seperti beribu-ribu semut api menggigit daging dan kulit anda dari dalam. Kegatalan jenis ini tidak seperti sensasi lain yang pernah anda alami. Ia seperti jarum panas membara yang menembusi kulit anda, rasa terbakar yang tidak henti-henti dan seperti arus elektrik kecil yang mengalir ke seluruh tapak tangan dan tapak kaki anda. Perkara yang paling menakutkan ialah kegatalan ini menjadi berkali ganda lebih hebat pada waktu malam apabila badan anda beralih ke mod rehat dan gejala hati yang sedang nazak menjadi jelas seperti loceng kematian. Tetapi ini hanyalah permulaan mimpi ngeri. Apabila hati anda terus lemah, anda akan mula perasan tanda-tanda mengerikan yang lain. Kulit dan mata anda akan perlahan-lahan bertukar menjadi kuning seperti lilin. Inilah fenomena jaundice, isyarat bahawa hati anda hampir berhenti berfungsi. Badan anda akan diserang oleh keletihan yang melampau, kelesuan yang mendalam yang tidak dapat dipulihkan tidak kira berapa banyak anda tidur. Lebih menakutkan lagi, anda akan mula merasa mengantuk yang luar biasa pada waktu-waktu ganjil dalam sehari, tanda keracunan otak akibat hati tidak lagi mampu menyingkirkan toksin. Jika anda perasan mana-mana gejala ini, terutamanya jika kegatalan tapak tangan dan tapak kaki digabungkan dengan kulit menguning, air kencing gelap seperti teh pekat, najis yang pucat luar biasa atau keletihan yang mengerikan, inilah masanya untuk bergegas ke hospital seolah-olah nyawa anda terancam kerana ia memang terancam. Ujian darah kecemasan atau ultrabunyi abdomen boleh mendedahkan tahap kerosakan hati akibat penyakit dari hepatitis hingga sirosis yang boleh meragut nyawa anda jika tidak dikesan dan dirawat tepat pada masanya. Tetapi jangan berputus asa.
Jika di kesan awal, anda masih boleh menyelamatkan keadaan dengan perubahan gaya hidup yang revolusioner. Ingatlah bahawa hati anda telah dimusnahkan oleh perkara-perkara yang anda masukkan ke dalam badan anda setiap hari. Lemak tepu dari makanan segera, gula halus dari manisan, tepung putih dari roti dan mi, dan pelbagai makanan ultra diproses yang penuh dengan bahan kimia toksik. Dan sudah tentu, alkohol, pembunuh hati nombor 1, mesti disingkirkan sepenuhnya dan serta-merta dari hidup anda. Memotong musuh-musuh hati ini bukan sekadar mengubah diet anda. Ia adalah peperangan hidup dan mati untuk menyelamatkan organ penting ini. Pada masa yang sama, anda mesti meningkatkan pengambilan air untuk membantu buah pinggang dan hati anda bekerja dengan lebih cekap dalam menyingkirkan toksin, digabungkan dengan aktiviti fizikal sederhana untuk mengaktifkan keseluruhan sistem peredaran dan detoksifikasi badan anda. Perkara yang ajaib ialah, jika anda bertindak dengan cukup pantas dan tegas, hati mempunyai keupayaan menakjubkan untuk menjana semula. Ia adalah satu-satunya organ dalam badan yang boleh pulih sepenuhnya jika dijaga dengan betul. Tetapi jendela peluang ini tidak akan terbuka selamanya. Setiap hari yang ditangguhkan, setiap kegatalan yang diabaikan, setiap minuman alkohol seterusnya boleh menjadi keputusan yang menolak hati anda ke titik yang tidak dapat dipulihkan. Akhir sekali, apabila kegatalan merebak ke seluruh badan, berubah dari kawasan setempat menjadi badai kegatalan umum yang tidak terkawal, ini mungkin merupakan tanda malapetaka perubatan yang lebih serius. Dari kegagalan buah pinggang dan kolestasis hingga kanser darah yang menjadikan darah pekat dan toksik, apabila badan anda menghantar isyarat kecemasan ini bukan lagi masanya untuk teragak-agak atau menenangkan diri. Inilah masanya untuk bertindak seolah-olah nyawa anda bergantung padanya. Apabila buah pinggang anda, dinamo biologi terpenting dalam badan anda, mula lemah dan gagal berfungsi, malapetaka perubatan yang mengerikan akan berlaku secara senyap di dalam badan anda. Kegagalan buah pinggang kronik bukan sekadar kehilangan keupayaan untuk menapis air kencing. Ia mengubah keseluruhan sistem peredaran darah anda menjadi sistem toksik yang penuh dengan sisa-sisa maut yang tidak dapat keluar. Akibatnya yang menyedihkan ialah ribuan toksin berbahaya mula terkumpul dalam darah anda seperti titisan racun, perlahan-lahan menyusup ke setiap sel, setiap organ dan akhirnya merengsa dengan kuat hujung saraf yang sangat sensitif tepat di bawah kulit anda. Pada masa yang sama, fosforus, mineral yang sentiasa dikawal ketat oleh buah pinggang yang sihat, melimpah ke seluruh badan anda seperti banjir toksik, menjadikan kulit anda kering, merekah dan gatal yang tidak tertanggung. Kegatalan akibat kegagalan buah pinggang tidak seperti jenis kegatalan lain. Ia menyerang paling kuat di belakang dan lengan dan merebak ke seluruh badan anda dalam gelombang seksaan. Apa yang amat menakutkan ialah pada waktu malam, apabila badan anda berehat, kegatalan ini menjadi berkali ganda lebih kejam, menghalang anda daripada tidur dan membuat anda menggaru sehingga berdarah. Jika anda mengalami keletihan yang luar biasa, loya yang berterusan, bengkak kaki seperti belon air, kelopak mata bengkak apabila bangun tidur atau kencing kurang daripada biasa, inilah siren amaran maut yang dihantar oleh buah pinggang anda. Satu lagi punca maut yang menyebabkan kegatalan umum ialah keruntuhan sistem hepatobiliari. Apabila hati tidak lagi dapat berfungsi dengan normal atau saluran hempedu tersumbat oleh batu karang, malapetaka biokimia akan berlaku di dalam badan anda. Asid hempedu, bahan kimia yang sangat berbahaya dan menghakis serta pelbagai toksin lain akan mula terkumpul dalam darah anda seperti titisan asid. Bahan-bahan berbahaya ini bukan sahaja beredar bebas dalam sistem peredaran darah, tetapi ia juga meresap terus ke dalam kulit, mencetuskan kegatalan yang sangat kuat dan tidak dapat dibayangkan di seluruh badan. Pada masa yang sama, anda akan perasan air kencing anda bertukar menjadi warna gelap seperti teh pekat dan najis anda menjadi pucat luar biasa. Inilah isyarat bahawa sistem hempedu anda lumpuh sepenuhnya. Tetapi perkara yang paling menakutkan yang tidak pernah difikirkan oleh kebanyakan orang ialah setengah kanser darah juga boleh menyebabkan kegatalan umum yang mengerikan. Penyakit seperti leukemia malignan atau polycythemia vera, di mana badan menghasilkan terlalu banyak sel darah abnormal, melepaskan bahan berbahaya terus ke dalam aliran darah, mengubah keseluruhan sistem peredaran darah anda menjadi sungai yang penuh toksik.
Kegatalan jenis ini biasanya disertai dengan tanda-tanda maut lain seperti mudah lebam, demam tanpa sebab, berpeluh pada waktu malam sehingga basah kuyup atau penurunan berat badan yang cepat tanpa sebab. Jika anda mengalami mana-mana gejala ini bersama dengan kegatalan umum, mungkin sudah tiba masanya untuk bergegas ke hospital untuk ujian kecemasan bagi pengesanan dan rawatan tepat pada masanya sebelum terlambat. Namun, tidak semua kegatalan umum menandakan penyakit maut. Dalam banyak kes, puncanya mungkin datang dari masalah yang lebih mudah, walaupun masih perlu ditangani dengan serius, seperti alahan makanan atau persekitaran, anemia kekurangan zat besi, jangkitan parasit usus, kulit terlalu kering akibat cuaca, atau bahkan stres dan kegelisahan yang teruk dan berpanjangan. Tetapi jangan biarkan kebiasaan ini membuat anda leka. Sebarang kegatalan umum yang berterusan mesti disiasat secara menyeluruh untuk menolak punca yang lebih serius. Sekarang, izinkan saya memberi anda 3 nasihat yang sangat penting apabila anda diserang oleh kegatalan yang melampau. Perkara pertama dan paling penting yang perlu anda lakukan ialah menjadi detektif perubatan profesional untuk mengesan punca yang menyebabkan kegatalan maut ini. Jika anda mengesyaki ada penceroboh baru yang telah menceroboh hidup anda, ia mungkin pencuci pakaian baru yang baru anda tukar, pelembab dengan bahan asing atau bahkan makanan yang baru anda cuba. Singkirkannya dari hidup anda serta-merta seolah-olah anda melarikan diri dari bahan toksik berbahaya. Ini bukan masanya untuk ingin tahu atau bereksperimen lagi. Buat senarai hitam semua perkara baru yang muncul dalam 2 hingga 4 minggu terakhir dan singkirkannya secara sistematik satu persatu. Selepas menyingkirkan kemungkinan punca, jika anda melihat tanda-tanda keadaan gatal anda reda, anda mungkin telah menemui puncanya. Tetapi jangan bergembira terlalu cepat. Terus perhatikan dengan teliti kerana kadang-kala badan memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Langkah kedua dalam pertempuran hidup dan mati ini ialah merevolusikan sepenuhnya cara anda menyuburkan badan dari dalam. Ini bukan sekadar mengubah tabiat makan anda. Ia adalah peperangan habis-habisan menentang musuh dalaman yang memusnahkan badan anda setiap hari. Alkohol, racun cair ini mesti disingkirkan sepenuhnya dan serta-merta dari hidup anda. Ia bukan sahaja memusnahkan hati anda, tetapi juga mencetuskan keradangan di seluruh badan, memburukkan lagi semua keadaan gatal dan kerengsaan kulit. Gula halus dan makanan ultra diproses juga merupakan bom jangka keradangan yang mesti disingkirkan serta-merta. Perkara-perkara ini bukan sahaja menyuburkan bakteria jahat dalam usus anda, tetapi juga mencetuskan badai keradangan dalam badan, memburukkan lagi semua gejala alahan dan kegatalan berkali ganda. Sebaliknya, hidratkan badan anda dengan jumlah air yang banyak sehingga air kencing anda jernih seperti kristal dan najis anda lembut. Ini bukan nasihat sebarangan. Ia adalah soal hidup dan mati. Hanya apabila anda mencapai keadaan ini, buah pinggang dan usus anda dapat berfungsi pada kecekapan maksimum untuk menyingkirkan toksin maut yang menyebabkan kegatalan yang menyeksakan anda. Strategi terakhir dan paling penting ialah tahu bila masanya untuk mengetepikan ego dan segera mendapatkan bantuan perubatan profesional. Jika selepas melaksanakan 2 strategi di atas, kegatalan anda tidak mahu menyerah atau lebih teruk lagi, ia mula disertai dengan tanda-tanda maut seperti bengkak kaki, keletihan yang melampau, penurunan berat badan tanpa sebab atau perubahan warna air kencing dan najis yang tidak normal, inilah saatnya di mana keraguan boleh menjadi keputusan terburuk dalam hidup anda. Ujian darah yang mudah boleh mendedahkan rahsia maut yang disembunyikan oleh badan anda. Sama ada hati anda sedang merosot, buah pinggang anda gagal berfungsi, gula darah anda tidak terkawal atau tiroid anda berfungsi secara tidak normal. Ini bukan sekadar nombor di atas kertas. Ia adalah maklumat yang boleh menyelamatkan nyawa anda. Jangan biarkan ego atau ketakutan menghalang anda daripada mengambil langkah ini. Kadang-kala pengesanan beberapa minggu lebih awal boleh menjadi perbezaan antara rawatan yang berjaya dan penyesalan seumur hidup. Maklumat yang saya kongsikan dengan anda hari ini bukan sekadar pengetahuan perubatan, ia adalah kunci hidup dan mati yang boleh menyelamatkan anda dan orang yang anda sayangi. Ingatlah, badan kita sentiasa berkomunikasi dengan kita melalui isyarat-isyarat terkecil. Tugas kita ialah belajar, mendengar dan memahami mesej-mesej ini. Jika video hari ini telah membantu anda menyedari betapa pentingnya memberi perhatian kepada gejala kegatalan, kongsilah dengan segera bersama rakan-rakan dan keluarga agar kita dapat melindungi kesihatan kita bersama-sama. Tekan butang langgan saluran ini dan aktifkan loceng pemberitahuan agar anda tidak terlepas pengetahuan kesihatan berharga yang akan terus saya bawakan.
Sila tinggalkan pengalaman atau sebarang soalan mengenai kesihatan yang anda ingin saya jawab dalam video akan datang di ruangan komen di bawah. Komuniti penonton kita adalah seperti sebuah keluarga besar di mana semua orang berkongsi dan belajar bersama untuk kehidupan yang lebih sihat. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana meluangkan masa berharga anda untuk menonton video ini. Ingatlah, sentiasa bahawa kesihatan adalah aset kita yang paling berharga. Semoga anda dan keluarga sentiasa sihat, bahagia dan berjaya dalam segala urusan. Jumpa lagi di video seterusnya.